Ketiga, apabila anda dah ada web promosi utama, jangan lupa untuk subscribe. Dekat muka depan ni, dekat langkah 6 ni, ada nama dan email. Masukkan nama dan email anda. Sebab apabila anda masukkan nama dan email, nanti anda akan sering mendapat maklumat-maklumat terkini, maklumat-maklumat motivasi, supaya anda terus maju di dalam perniagaan Tone Excel ini. Jadi ini merupakan perkara yang sangat penting bagi saya. Kebanyakan daripada downline kita yang tak boleh bergerak kerana mereka tidak dapat maklumat terkini, mereka tidak dapat motivasi yang berterusan, mereka putus hubungan. Jadi ini merupakan satu perkara yang amat penting. Dapat ID, pastikan anda subscribe dekat langkah 6 ini. Dan apabila anda telah menyertai program ini, jangan sponsor orang lain dulu. Saya nasihatkan, saya cadangkan sponsor ahli keluarga kita dahulu. Kalau kita sponsor ahli keluarga kita, kerana ia lebih mudah. Kalau ahli keluarga kita pun tak nak join, maksudnya dia tak percaya dengan kita lah tu. Okey. Jadi sponsor yang rapat-rapat dahulu. Tak payah cerita yang luar-luar dulu. Sebab kita tahu kita menyertai program ini, program Wow Tone Excel ini, kerana kita yakin ia satu kebaikan. Jadi apabila kita dapat satu kebaikan, kita kena sebarkan dekat orang-orang yang kita sayang terlebih dahulu. Ini bukan macam program MLM yang lain. Kita masuk satu program tu kerana seronok, oh program tu hebat, bagus, kita join. Lepas tu kita nak beritahu isteri kita pun kita takut. Sebab nanti isteri kita memang bambu kita, ni apalah pula bisnes lain yang awak nak masuk. Asyik masuk bisnes tu, bisnes ni, bisnes tu, bisnes ni, habis duit. Kita tak berani beritahu. Itu beza dia. Program yang kita betul-betul yakin ada membawa kebaikan. Jadi yang ini dia terbalik. Sebab itu saya cakap program ni bukan program MLM. Kita sertai dia dan kita promote, kita suruh isteri, anak-anak kita, suami kita sertai program ini dahulu kalau kita yakin ianya ada kebaikan. Okey? Dan yang kelima, saya cadangkan anda kena memiliki business card. Dan dalam business card tu rakan-rakan boleh download di sini. Okey, download saja di sini. Dan rakan-rakan akan dapati kontak yang besar adalah website kita. Kontak yang kecil adalah nombor telefon kita. Maksudnya kita galakkan orang pergi ke dalam website terlebih dahulu, bukan telefon kita terlebih dahulu. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil name card yang saya bagi contoh, hanya klik download di sini. Keenam, kena sediakan pamphlet. Sama konsep juga, tetapi pamphlet ni besar sikit. Size A4 tu saya cadangkan kita bagi 6. Jadi kalau malas nak fikir, download dekat sini. Okey. Dan apabila download tu, lepas tu boleh print banyak-banyak. Print banyak-banyak. Kalau sekeping 5 sen, kita boleh bagi 6. Jadi sehelai tu tak sampai 1 sen. Dan di dalam pamphlet tu pun juga kita menekankan website. Suruh orang pergi ke dalam website. Okey. Dan tambahan kepada sesiapa yang tahu guna internet, saya sangat galakkan anda menggunakan Husud. Okey. Dan cara-cara menggunakan Husud nanti ada diterangkan di bahagian 7 ini. Dan tapi yang ini kena keluar modal sikit. Dia charge kalau tak salah saya sebulan lebih kurang RM16. Tapi dia boleh tembak di dalam internet di banyak tempat, termasuk Facebook group. Dan petua saya yang terakhir, pesanan saya yang terakhir adalah perkara-perkara yang perlu anda jangan buat. Superb important. Okey. Saya punya cadangan, jangan bantu network anda daripada segi teknikal. Kalau mereka tanya, Cik Mazlan boleh tolong aktifkan SIM card? Jawapan saya tak boleh. Pergi ke dalam website saya. Dekat situ ada video. Ada cara-cara saya menerangkan macam mana nak aktifkan SIM card. Cik Mazlan boleh tolong saya buat port in? Jawapannya tak boleh. Pergi ke dalam website, dengar video di sana. Saya tak ada internet, pergi ke cyber cafe.
Dekat sana banyak internet. Saya malas nak pergi internet. Dan jawapannya, tak payah buat bisnes Tuan Excel ini, sebab dia tak ada tempat untuk orang-orang yang malas. Okey. Dan kedua, saya punya pesan, jangan membazir duit secara offline. Okey. Kalau kita sekarang ni buat perniagaan ini secara offline, ada juga yang tanya saya, offline tu apa dia? Offline ni maksudnya kita buat promosi bukan melalui internet. Okey, bukan melalui internet. Itu adalah secara offline. Ramai juga orang buat secara offline, tetapi mereka banyak menggunakan duit. Okey. Sebab dia tidak kena dengan konsep melakukan perniagaan ini. Tuan Excel, program Wow Tuan Excel ini, sama ada kita sedar atau tidak sedar, ia diwujudkan untuk membantu kita daripada segi keuangan, untuk kita mengurangkan beban keuangan. Tetapi kalau kita masuk, kita buat bisnes Wow Tuan Excel ini, dia hanya menambahkan beban keuangan kita, apa faedahnya? Dia akan menyebabkan tuan-tuan buat bisnes ni selama 2-3 bulan, lepas tu akan hilang. Sebab terlalu banyak mengeluarkan modal peringkat awal, tetapi tak dapat hasil, maka akan give up. Mulalah cerita-cerita yang bukan-bukan pasal Tuan Excel ni keluar. Orang kata bisnes tak bagus, bisnes untung tak banyak. Memang untung tak banyak untuk mereka, tapi saya rasa dalam hampir 2 tahun total saya dapat dalam Tuan Excel ni lebih daripada 100,000, termasuk semua sekali komisen yang saya perolehi. Tak banyak untuk mereka, tapi saya rasa banyak untuk saya. Tak perlu rasa lah, memang banyak untuk saya lah.